Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Petang ni dijangka sengit antara DC, Abang Roy dan Syam. Perlawanan 3 penjuru. Alhamdulillah, tee off saya center of the middle. Manakala Abang Roy, bapak punya jauh, hampir carry bunker kiri tu. Syam pula dekat right jungle. Borai! Seperti yang ditargetkan, kanan fairway, Alhamdulillah jadi. Syam baru saja keluarkan bola dia daripada jungle tu ke center fairway. Third shot dia dalam 170 lagi. Manakala third shot saya dalam sekitar 70 meter. Senanglah nak on. Manakala Abang Roy pula third shot dia dalam 50 meter, tapi lie dia tak apa cantik, bola dia top over the green. Manakala Syam pula miss green kanan, dia cuba membuat chipping. Besar-besar green tu dia hantar bola tu ke bunker. Abang Roy 4 on, try membuat putting untuk par. Dia gagal miss. Manakala saya try nak masukkan untuk birdie, nampak macam senang je line tu, pun gagal juga, sekadar par saja. Saya one up Abang Roy, saya one up Syam. Next hole. Alhamdulillah, bola saya center fairway. Macam biasa, Abang Roy, bapak punya jauh, kiri fairway, tinggal 145 lebih kurang. Syam seperti biasa, fairway besar-besar dihantar ke hutan kanan. Second shot saya dalam 185, nampak mencari pin. Saya rasa dah on dah ni. Manakala Abang Roy bola dia ke bunker kiri. Syam tak tahu ke mana. Nanti sampai green saya tanyalah dia berapa on. Saya nearly dah nak on the green, tapi simple chip macam ni saya tak given, peras betul lah. Manakala Abang Roy daripada bunker tu, bola dia dihantar ke pond belakang tu, top. Memang agak susah lah kalau long bunker shot. Lubang ni saya sekadar bogey, Abang Roy triple bogey, Syam double bogey. So saya 2 up Abang Roy, saya 2 up Syam. Lubang 3 ni saya cuba nak try buat bola draw. Jadi ke tak jadi?
Saya pun tak tahu yang ni draw ke, hook snap ke, hook ke, tak pasti. Last 3 under. Abang Roy seperti biasa, jauh gila. Syam pula macam biasalah ke kanan. Saya punch tu dah elok, sangkut pula dekat depan green tu pokok. Kalau tak, sure naik green ni. Chip saya ni dalam 40 meter. Saya dah berimajinasi saya nak lambungkan bola tu. Oh, jadi betul. Macam nak given, tapi kena 4 lah. Abang Roy pula distance dalam 130 meter nak pergi green, dia tersalah ambil club. Patut ambil 9 iron, dia ambil 6 iron. Over green lah. Biasanya part saya dalam 3 kaki setengah ni biasanya masuk. Tiba-tiba Syam chip daripada luar masuk, tergamam saya. Terus miss nak save par. Hampir betul. So, saya 3 up Abang Roy, saya 1 up Syam. Next hole. Benda nak tu. Par 3 ni distance 180 meter. Saya cubalah nak test saya punya 5 iron. Memang tak boleh sampai. Saja je nak test berapa jauh saya boleh pukul dengan 5 iron ni. Boleh tahan depan green. Syam pula pakai 6 iron 180 meter over green. Kuat betul. Makan biawak apa. Abang Roy pakai rescue 5. Bola dia masuk bunker kiri. Yang ni chip of the day. Daripada 45 kaki saya chip, masuk birdie. Saya 4 up Abang Roy, saya 2 up Syam. Main bola campak tak? Main bol. Kamu ambil saya bola sayang. Next hole par 4 in deck 1. Saya hantar bola tu ke kanan fairway, tersasar pula ke kanan hutan. Abang Roy pula seperti biasa jauh center fairway. Syam seperti biasa dia hantar bola tu ke kanan. Distance dalam 140 meter. Nampak ada ruang sikit, saya gamble. Nampak macam cantik on the green. Abang Roy show on sebab guna short iron je lagi. Tapi oleh kerana kelang kabut sikit, nak hujan, saya pun tak tahu skor Syam berapa. Game abandon, siren bunyi. Game hari ni cancel. ABC, all bet cancel. Jumpa lagi di perkongsian akan datang. Terima kasih.